saya Ila Adra. Assalamualaikum Adra. Waalaikumsalam. Guru favourite awak siapa? Guru favourite saya Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum Afiq. Siapa guru favourite kau? Guru favourite adalah Ustazah Izzati. Terima kasih. Bersama saya Ira Cahaya. Assalamualaikum Cahaya. Waalaikumsalam. Guru favourite Cahaya siapa? Cikgu Lisa. Okay, terima kasih. Bersama saya Aidil. Assalamualaikum Aidil. Waalaikumsalam. Hari ini saya nak tanya, siapa guru favourite awak? Guru favourite saya Cikgu Faizal. Terima kasih. Bersama saya Alif Ziyad. Assalamualaikum Alif Ziyad. Waalaikumsalam. Saya nak tanya awak tentang cikgu favourite awak. Cikgu Faizal. Terima kasih. Bersama saya Ila, Batrisha dan Najiha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru favourite korang apa? Cikgu Nalisa. Cikgu Mazen. Okey, terima kasih. Bersama saya Azmirul. Assalamualaikum Azmirul. Salam. Saya nak tanya, siapa guru favourite awak? Cikgu Mazen. Terima kasih. Bersama saya Cikgu Mazian. Assalamualaikum Cikgu Mazian. Salam. Apakah perasaan cikgu waktu ada guru? Okay, pada hari guru ini, cikgu rasa sangat happy, gembira kerana semua murid-murid mendoakan cikgu, memberi cikgu ucapan terima kasih dan cikgu sayang semua anak-anak murid cikgu. Terima kasih cikgu. Bersama saya Ilasa Hafiz. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaan saya pada hari ini? Saya rasa begitu teruja, excited, gembira dan macam-macam perasaan saya ada. Saya ada apa-apa ucapan hari ini? Sempena Hari Guru pada tahun ini, saya ingin mengucapkan kepada semua selamat Hari Guru, selamat menyambut Hari Guru, Guru Bitara, Nadi Negara. Mari kita sama-sama menyambut Hari Guru tahun 2026. Bye. Bersama saya Ila Cikgu Munirah. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apa perasaan cikgu hari ini? Sangat happy sebab dapat sambut dengan Hari Guru dengan semua orang, dengan warga SKSL. Cikgu ada ucapan untuk hari ini? Untuk siapa? Ucapan untuk semua. Okay, saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia dan juga semua My Step punya guru-guru juga dan semualah. Ya, selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Bersama saya Ila Ustazah Izzati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah perasaan Ustazah hari ini? Hari ini saya rasa sangat gembira, happy sebabnya diraihkan. Ustazah ada ucapan untuk hari ini? Ustazah ada ucapan sikit, pendek je. Selamat Hari Guru untuk semua guru-guru, khususnya kepada guru-guru SK Sungai Lesong. Selamat menabur bakti untuk anak-anak kita dan selamat berjaya walau di mana saja anda berada. Itu saja. Terima kasih Ustazah. Bersama saya Ustaz Iwan. Assalamualaikum Ustaz Iwan. Salam. Apa perasaan Ustaz Iwan dalam Hari Guru? Untuk Hari Guru pada tahun ini, saya berasa sangat gembira dan seronok sekali lah. Sebab yang pertamanya, sambutan pada kali ini dilaksanakan oleh ahli-ahli PIBG. Dan yang keduanya, untuk tahun ini kita ada satu tema yang sangat mendalam lah, maksudnya iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Apa ucapan adik untuk Hari Guru? Sedikit ucapan daripada saya sebagai wakil daripada SK Sungai Lesong. Selamat Hari Guru pada semua guru-guru di SK Sungai Lesong dan dengan ucapan selamat Hari Guru dan terima kasih untuk segalanya lah. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Iwan. Bersama saya Ilaswan dari PPD. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Tuan berikan sedikit ucapan Hari Guru untuk warga SK Sungai Lesong? Baik, terima kasih kakak. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih kepada guru-guru SK Sungai Lesong khususnya. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas jasa dan bakti kepada anak-anak di SK Sungai Lesong. Semoga panjang umur, mudah rezeki dan diberikan keberkatan dalam hidup. Terima kasih Tuan. Kami mengucapkan